Oh, 2 kali blend dari situ pula. Bagi halus. Okey. Ni kita nak pergi Melaka. Ni pukul berapa ni? Lah ni pukul 3.50. Okey. Ya, kita nak pergi mana ya? Melaka. Kita nak pergi Tadi Melaka. kita dah pergi tapi Betul? ni kita nak pergi makan je. Makan kat Melaka dia. Okey, jom. Okey, kita nak pergi. Ni baru nak tolak. Ni pukul 3.30. Pukul 3.30 petang. Tutup pagar, Kak. Adi baru siap-siap ni. Sini daripada Sepang ke Melaka ambil masa dalam 2 jam. Lebih kurang dia sejam 45 minit. Ya, dah orang nak kereta Melaka lah. Anak-anak semua dah ready. Jadi kita nak gerak dulu. Adik, nak pergi mana adik? Ni ketam ni. Habis hati, Ni mana adik? Nak. Gapa pakar tu? Ni dah tutup mata nak tidur. Nak tidur tutup mata. Lepas ni tidur lah. Balik call dah tak tidur lagi. Tengok TV, mandi. Lepas tu, ni nak pergi Melaka ni. Mandi dulu. Mandi dulu. Ni kita nak pergi ke Melaka. Kita nak pergi Melaka, nak pergi makan. Lagi makan ikan bakar. Ikan bakar kat Melaka. Perjalanan ni dia ambil masa 2 jam. Lebih kurang lah. Ni pukul 4, pukul 6 mungkin sampai sana. Adik demam adik? Dah. Sehat dah? Sehat dah adik? Sehat. Tidak. Tak sehat? Lepas tu? Kata nak pergi kan? Tak sehat. Bagi kata mengasuh dah? Dia mau Cik Ibah Boleh? Boleh. Okey, ni kita pergi RNR. Kita punya ni RNR Aikru. RNR Aikru. Kat ni. Budak-budak ni tidur lah. Lagi. Ni kali pertama. Asalnya berhenti RNR Aikru. Budak-budak ni tidur lah. Amara, Atif, Haris 3 orang tu semua tidur. Di dekat RNR Aikru ni. Hari geng hari Isnin kau hari biasa. Dia tak sibuk, tak ramai orang. Lagi lain tak tahu lah dia mana. Okey. Kita mungkin dalam sejam sampai aku. Okey. Tengok sini dah. Di tempat makan dia. Tempat makan dia. Dia ada surat ada sini kot. Nah, kita. Okey. Tak ada nak beli. Tahu tak? Sebab kita nak tinggal tempat lain pun dah. Okey, kita sampai dekat apa ni? Nombor 6 punya apa quick career. Saya nak pergi tengok dalam. Dia ada connect shake. Ambil duit mentah. Saya ingat ambil duit. Cak. Okey, masuk tengok dalam. Dia ada coconut shake. Lepas tu depan ni dia ada gitu lah. Ada kuih-kuih. Okey. Ini ada coconut shake. Coconut shake. Nombor 5. Dia nombor 6. Sini. Dekat sini. Fikir kan ni Kak harga dia? Sini ada. Buat RM20 lah. Buat 10-10 deh. Harga dia RM1. Satu tu harga dia RM1. Ni dia punya kedai depan ni. Sini Ya, saya tunjuk dia punya signboard ya. Tu signboard dia.
Mana? Ni black coconut shake ada depan tu. Air coconut shake. Kena black ke apa? Tu? Ha. Ha. Cuti ke apa kak? Tak ada cuti ya. Tak ada cuti. Pekerja je lah cuti Ah. gini-gini. RM20 kan? Okey, masih. Ni kita dah beli dah RM20. Ni kita nak pergi beli air coconut shake pula. Okey. Ni saya beli dah RM20. Ni kita nak beli coconut shake. Ada coconut shake dah? Double? Coconut shake double. Get it? Nah. Nak shake ke apa? Nanti nak air tak? Nak air? Sudah minum? Sudah. Special dengan double. Berapa air beli? 2? Oh, nak beli apa? So lagi. Ambil biasa lah tu lagi. Okay. Ambil video sikit Oh, 2 kali blend dari situ pula. Ha, bagi halus. Dek. Dah beli ke apa? Ya, Dek. Beli ke apa, Dek? Oh, nak ambil video sikit. Sekejap, sekejap. Tak tahu beli. Bapa beli kan. Ya. Tak payah plastik lah satu Yang special. Double. Ni double. Okey. Ni yang double. Okey. Ni yang double. Coconut shake double ni. Batu berendam. Okey. Ni dekat batu berendam. Okey. Kalau dekat batu berendam ni awak tengoklah dia ada. Adik, nak telah adik? Telah. Bapa pindah dulu Okey, telah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, best ni. Tengok dia punya coconut shake pun besar dah sini. Ada mari nak minum coconut shake, boleh mari minum sini ya. Sini ada jual kuih-kuih, goreng pisang semua. Banyak kuih-kuih dia sini. Sekejap Nah. Oh, tu kuih bakar. Oh, banyak kuih-kuih sini. Anak marilah sini. Dia ada banyak kuih-kuih sini ada. Lepas tu ada coconut shake depan tu. Lepas tu ada apa? Kuih keria. Tadi gerai nombor ni tadi. Sini pun ada kot keria ni. Okey. Kita nak pergi. Ni coconut shake. Ni kita nak telah kuih keria. RM20 kita beli ni. Nak tak? Nak tak? Ni kuih keria dia. Panas-panas lagi. Pak, bismillah. Ha. Ni nak air. Ni masih ini tu. Itu. Ha. Best. Biasa saya beli tempat selagi hari ni nak pergi ke sana tu jauh. Sebab saya nak pergi makan ikan bakar ni benarnya. Tapi kita tengah tunggu kereta selagi dah apa. Kita singgahlah makan dulu. Saya pula lah. Ha?
Nak tak? Nak tak? Kuih keria. Benak keria bu? Bagi kuih keria. Ha. Adik nak apa? Ni kat baba. Ni kat baba dah. Proses lah. Anak yatim ni jadi anak kita pula lagi ni. Pergi baba pula. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak baba pula. Jadi anak baba pula ni. Adik. Makan ke apa tu? Nak makan ke apa, Dik? Best tak? Bingung lah, Bu. Orang baru nak ambil video. Okey. Ni kita sapa dah dekat ikan bakar Haji Musa. Dekat apa sini dia panggil? Ikan bakar Haji Musa ni. Jalan Benteng Laut Sungai Duyung, Melaka. Jom kita nak pergi market dah deh. Dia macam kat jahiti lah sini. Rasanya lah. Ni dalam harga dia. Okey. Ni kek ada kotak besar tu. Tak. Mana menarik ketel dia. Nah ni. Ketel dia menarik. Teh segar-segar mau dek. Ni belah dua ni. Dia kasih akak. Okey. Video ya. Mana? Baru ada. Ya. Ayah duduk ni ya. Ya. Tahu ikut tak apa lah. Boleh tak? Tak apa lah kau. Betul lah. Tengok kain gelah dah. Apa nak yang pakai tempe ah? Tak apa, dah biasa-biasa lah. Hati juga. Ni apa ni? Dia letak ah. Oh, itu. Ni dia letak. Dia letak ni. Siapa ambil kena bayar. Kalau tak si bayar jangan ambil. Oh, adik ambil dah so. Ni buat Livia. Dia biar makan ke apa? Kau apa Kak Cik geng kat dia tak tu? Duduk situ. Gila. Dia kata lawa. Baba. Ha? Baba. Kakak video Kakak video Ha? Oh, dia simpang lah. Buat apa? Dekat. Oh, Saya beli ni dekat mana lah tadi kita berhenti. tak ingat. Saya belum pakai mic. Sekejap. Tunggu. Kena pakai mic dulu. Tak dengar. Sorry. Baba. Ni, biar ni. Bang, kau ni belum makan apa? Kau nanti dulu tunggu Okey. Ni tadi saya tak ingat saya berhenti dekat mana sebab tadi saya tidur. Tadi aku raya. Ambil. Berapa ibu beli kau ni? Tak ambil Dua. kuih keria ni tak kereta. 12 ya. Siap. Biar nak ni ke? Kau sudah ada daun ke saya je. Bukan sayur ni. Ni apa dia panggil? Nak. Dia panggil. Soto kering ke apa? Maaf. Tak. Boleh. Tak orang. Tak dia ada beli kuih ke apa lah?
kuih. Kuih ke dia tapi dia duduk atas kereta. Kalau bangku ramah ni. Bangku. Buat. Ni soto. Soto celup tepung. Lepas tu ada ikan bakar sambal, panggil ikan bakar sambal tu. Ni ikan ke apa Ikan pagi asal ni. Apa gitu. Mana ikan pagi ke apa? Ni ikan siakak. Ni ikan siakak. Di pasang dengan dia di. Ikan siakak ni pun bakar sambal kot. Tu. Lepas tu sotong pun ada. Ni sotong. Lepas tu ada ketam buttermilk ke apa. Ketam buttermilk ke apa mah? Okey, kita nak terah dulu. Pertama sekali kita terah ikan pari. Ikan pari. Ni bukan salak ni, dia dah pisau sama makan ni. Ica. Lagi makan ni. Nasi bawa. Ni makan ni. Dia bagi juga sambal kicap. Ya, bagi sambal kicap. Terah sambal dia rasa ganda leh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kena akak sikit ni, baru nampak ondek tu. Gitu lah. Kita ambil sambal dia. Ya. Lepas tu. Boleh pinggai tu. Terlalu bismillahirrahmanirrahim. Adik sabak okey. Best sambal dia. Hati dia bagi kicap. Ni ke siakak. Siakak ni pun kita pilih bakar sambal kot. Buku nasi lemak. Dah. Ya. 2 buku nasi lemak tak? Okey. Banyak sayur ni. Bagi. Nah, Ni Panas. dia bubur kicap. ni saya lain kemasan. Apa? Chicken tak ada, ada fish. Ada fish je. Fish and squid. Ada dah mah. Ni. Itu lama. Oh, budak dia makan kot tu ni tu. Jangan tu je bakar sambal. Tak. Okey. Kita sesi bergambar dulu pula. Ni kan ni Sebelum balik. Pada rumah sebelah rumah. Rumah dia sebelah. Ni rumah saya sini. Ni rumah dia. Sebelah tu lah. Api nak lapar nak ambil gambar kot. So padahal nak klik jalan sekali apa ni. Lepas dia nak ambil gambar kot biarlah. Pak. Mata tu agak. Ma. Ni ada dah mama tengok kat YouTube nanti. Mama nak jadi YouTuber lah ni. Yo. Pak. Dapat kan sah? Nak ambil gambar dia. Pak. Divya. Okey, sudahlah. Kita menjamu selera dekat Haji Musa Ikan Bakar. Lepas tu nak bergerak balik ke Sepang. Esok kita jual macam biasa dah. Jadi ni adalah vlog ringkas saja. Saya mari makan dekat. Tak ada plan pun benar betul tak ni. Betul hari ni tak jual. Lepas tu saya pun ajak adik jom kita pergi makan Ikan Bakar. Bakar tu start kereta mari. Tapi lewat dah tolak ni. Pukul 4 lebih dah. Ni siapa siap dah makan. Lah ni pukul 9.20. 9.20 malam nak balik. Mungkin ambil masa dalam sejam setengah kot untuk sampai ke Kota Warisan. Okey. Ti. Best tak main Melaka ti. Main dah sini nak masuk dalam video dak. Best nak main Melaka dik. Adik, best. Okey. Jangan lupa subscribe channel. Siapa nama channel bapa tak ingat. Ke apa dah? Farhan ke apa dah? Tak ingat Okey. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Okey. Jumpa lagi. Bye-bye.